Akademi Fantasia kembali sekali lagi dan kita bercakap pasal masuk. Sekali diingatkan kepada anda yang mengatakan undian tajuknya perlukah diadakan kelas tambahan untuk memantapkan persembahan akhir nanti. Ini bermakna pelajar akan mengikuti kelas baru untuk kami fikirkan bagi memantapkan lagi persembahan pelajar-pelajar itu. Jika anda kata ya, hantarkan dengan menit SMS ke 32999 dengan menit AF debat jarak ya, A untuk ya dan B untuk tidak. Kita dah cakap masuk. Terus saja kita cakap masuk. Masuk ni, kalau anda tidak mengetahui latar belakang masuk ni, masuk boleh diperkenalkan pada Akademi Fantasia yang kedua. Apabila di konsep yang ke-9, kita mengumumkan masuk di mana kita akan serap masuk pelajar yang terkeluar berdasarkan 100% undian diberikan kepada penonton untuk mengundi di antara pelajar yang telah tersingkir dan diserap masuk ke konsep yang akhir. Begitu juga kita perkenalkan masuk di musim yang keempat di mana anda dapat saksikan locker yang terkeluar berasal di konsep akhir. Kali ini kita masih lagi ingin cakap pasal masuk. Peluang kedua sebenarnya diberikan untuk pelajar yang terkeluar. Kankah itu bagus, wahai Puan Siti Hajar? Ya, peluang itu bagus. Ya, tetapi ada tetapilah. Kerana saya tak mahu AF masuk tu disebabkan oleh bukan disebabkan oleh bakat tu. Disebabkan oleh minat perkara yang lain. Tetapi kalau masuk untuk memilih orang dan yang dipilih adalah orang yang betul-betul berbakat, jadi baguslah. Yang telah terkeluar lah maknanya. Saya rasa boleh diterima, kan? Bukan masalah yang total tak boleh langsung, kan? Tapi kita kena ada proses di mana penonton harus faham. Jangan sampai orang yang tu terkeluar. Jadi tak perlu ada AF masuk. Walau ada AF masuk kerana dia terkeluar, kerana disebabkan kesilapan undi SMS. Itu yang berlaku selalunya. Itu yang berlaku. Jadi macam mana bila ada yang terkeluar, jadi mangsa kepada jari yang menjadi juri ini sepatutnya berada di Akademi Fantasia, tiba-tiba terkeluar. Adakah ini peluang untuk mengembalikan pelajar berkenaan? Pada saya sendiri kan, kalau benda tu memang berbakat, memang budak tu bagus, walaupun dia dah terkeluar, kalau ada AF masuk ni boleh membantu pelajar tu sendiri. Memang bakat dia tu memang dinilai dari segi vokal, bukan sekadar bakat dia, kebolehan dia. Bukan sekadar kena tengok gambar dia ke, rasakan nak tengok dia jambu lah, tak payahlah. Kalau macam tu tak payah. Tapi kalau pasal bakat tu, rasanya kita boleh support lah benda. Okey, Man tengok sebentar ya, wahai pembangkang, saya akan beri peluang kepada anda sebentar lagi. Man tengok, yang masuk dulu ada Linda Nanuil dan Lotte. Adakah mereka ni benar-benar berbakat dan berbaloi mengadakan masuk? Okey, kita start dengan Linda dulu. Linda daripada AF2. Itu zaman Cikgu Siti Hajar. Zaman Cikgu Siti Hajar. Okey, lepas tu masa kemasukan, masa dia terkeluar konsert 8 tak salah. Masa tu boleh katakan yang dekat luar people dalam industri sendiri tahu Linda berbakat, dan ada anjakan yang mengatakan dia patut ada dekat final. Okay. Tapi pasal lagi satu, bila dia dipilih dia masuk, benda tu memang membantulah. Maknanya macam bila dia keluar daripada AF, bila menjalani kehidupan sebagai seorang artis, bila buat album dia jual sampai 7,000. Untuk bakat baru macam tu dengan vokal yang ada, memang patutlah. Okey, sekarang ini macam Cikgu Siti Hajar tengok, bila Linda masuk dalam Akademi Fantasia, balik semula masuk kan, puas hati dapat pelajar itu kembali. Saya terus terang, saya sebagai cikgu, kalau ikutkan memang tak nak pelajar saya keluar. Yelah. Kan, sebab saya nak beri lagi. Tapi kadang-kadang memang saya suka sebab dia orang dapat peluang untuk belajar lagi. Tetapi kadang-kadang dia jadikan pelajar jadi senang hati juga tau. Senang hati juga. Pelajar yang masuk itulah. Dia senang hatilah sebab dia dah tahu ada orang yang undi dia masuk, dia ada peminat dah kan. Itu tapi, yang kita bimbang. Tapi sekarang ni jom kita panaskan. Saya mulakan. Apa tak istimewanya masuk ini? Kita beri peluang kedua, wahai Syahri, kepada pelajar. Apa yang awak tak suka ni? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana panggil saya sebagai ahli panel. Sama-sama. Terus. Sebenarnya pada pendapat saya, kita kena tengok daripada asasnya.
Kerana daripada asasnya pemilihan 16 pelajar contohnya di AF5 ini adalah dipilih daripada 4,000 orang dan dipilih oleh ahli panel yang saya rasa memang profesional. Daripada di kalangan orang astro dan juga penggiat seni sendiri. Jadi pada saya 16 orang pelajar AF tersebut adalah orang yang berbakat dan pelajar yang berbakat dan kita tidak boleh sangkal bakat beliau. Jadi persoalannya sekarang kalau kita seolah pelajar yang keluar tu seolah lebih berbakat daripada pelajar yang tinggal, saya rasa adalah tidak benar kerana pelajar semua 16 ni semuanya berbakat. Ya, jadi, memang. Kalau kita mengatakan bahawa pelajar yang keluar tu lebih berbakat daripada pelajar yang ada, saya rasa itu tidak adil pada pelajar yang ada. Kerana pelajar yang ada yang tinggal sekarang ni kalau kita gilap mungkin dia akan lebih berbakat daripada yang dah keluar. Ya, tetapi bagaimana pula Intan bila keluarnya pelajar berbakat dan mula resah di luar itu, barulah dia masuk astro. Kalau kat FPT tu masuklah nama tak sebut kan, masuk masuk. Jadi ini adalah suara hati orang ramai. Okey, itu suara hati orang ramai, tapi suara hati saya pula sebagai pembangkang saya mengatakan benda tu kalau dah keluar teruskan keluar, buat apa nak masuk lagi kan. Dia jatuhnya SMS lepas itu belas kasihan. Okey, dah ada lah sikit-sikit belas kasihan sebelum ni bila tengok apa sini Cangan menangis dah belas kasihan hantar vote. Dah bila keluar masukkan balik kebanyakan yang di-vote kalau gitu dah jadi belas kasihan. Dan ini satu orang kata satu yang tak baik lah, yang satu bukan untuk memperbaiki bakat dia lagi. Seperti kata Cikgu Sihaja, orang kata dia akan jadi lemak. Contohnya kalau seorang dah keluar Aizat, misalnya lah, contoh saya beri contoh Aizat dia keluar, tiba-tiba dibuat masuk balik, walaupun dikatakan tahun ni tak ada masuk balik, dikatakan masuk. Saya rasa Aizat akan rasa bukan Aizat ke atau siapa pun akan rasa bangga. Dan apa kata pula orang sebelum Aizat? Saya rasa kita kena ketidakadilan pun ada di sini. Apa kata yang sebelum ini yang dah terkeluar? Yang dah keluar sebelum ni, mengapa Aizat saja dipanggil, mengapa aku tak dipanggil? Okey, kita tak usah cakap pasal AF masuk Aizat, kita cakap yang masuk yang misal contoh, saya memberi contoh. Tapi kalau undian Aizat lebih, kalau undian Aizat lebih, kalau tapi sebelum ni kebanyakannya saya buat Linda hanya berlawan dengan Mas saja. Kalau tak silap saya lah, ada FF2 semua pelajar-pelajar lain, tetapi sengitnya adalah mereka berdua itu. Saya rasa kalau nak buat keseluruhan, mungkin saya bersetuju juga. Memang keseluruhan. AF masuk selama ini memang keseluruhan. Semua pelajar diberi peluang. AM4 diberi peluang membuat persembahan pula. Apa kata kalau nak buat FF masuk tu balik, kita adakah satu pertandingan lain antara dua orang yang dah keluar ni? Itu yang dilakukan tahun lalu. Di mana Lotte, Rich, Amirul bertanding balik, menyanyi balik. Di atas pentas yang sama ini. Itu mungkin baguslah, yang itu saya setujulah. Kalau sekadar SMS saja, itu saya rasa memang AF masuk tu, walaupun berbakat pada saya tak setujulah. Okey, tetapi adakah dengan peluang kedua ini akhirnya kita akan dapat pelajar yang berbakat balik masuk? Tapi seperti saya kata, semuanya berbakat. Ya, betul. 16 pun berbakat, jadi tak ada timbul masalah pun. Yalah, sebab saya melihat dari banyak sudut ya. Dari sudut pendidikan, sebab akademi, fantasia dan sudut fantasianya. Dari sudut programnya, realiti yang lain ya. Dari sudut macam-macam lah, banyak perkara yang saya tengok. Jadi apa cerita pun dia ada setuju, ada tak setuju, ada gembira, ada tak gembira. Sebab saya yang penting sekali penonton harus bijak. Harus bijak nak SMS. Kan, harus bijak. Walaupun AF masuk tu ada ke, itu boleh, tapi penonton harus tahu dia bukan semestinya macam kita katakan tadi, bukan kepada satu pelajar. Kan, dia mesti melihat keseluruhan semula. Yalah, tapi kalau kadang-kadang penonton terlupa, itulah sebabnya pelajar itu terkeluar. Cikgu kerja cikgu ni selalu kena ingatkan penonton. Penonton harus bijak, cikgu, penonton harus begini, cikgu tegur student, penonton harus. Jadi saya nak penonton tahu kalau nak panggil AF, nak buat AF masuk tu pun penonton menilai dengan cara yang bijak. Okey, kejap lagi apabila kita kembali kita akan terus panaskan
Masuk pula kita panaskan tempat AM ini dengan masuk ini dengan satu lagi mungkin ada rasa ketidakpuasan hati di kalangan pelajar-pelajar di Akademi Fantasia dan penyokong pelajar yang masih lagi berada dalam Akademi Fantasia. Kita fikirkan, kita lihat dulu antara keratan akhbar dan lepas itu kita terus ke iklan yang kedua. Kita berhenti seketika, selepas itu kita tengok dulu keratan-keratan akhbar mengenai masuk ini dan apabila kita kembali nanti kita akan terus debatkan. Ada berani terus bersama kami.